Kita dah sampai Cameron Highland. So kita akan tidur dekat Cameron Highland. Ni first time aku pergi Cameron ya. So sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Saya akan Akmal. Let's go, check it out. Oh, jalan nak ke Cameron ni daripada Pahang going pusing-pusing awal ni Oh, tengok jalan dia berkona-kona. Tu dia. Tanaman-tanaman sayur. Diri ni jadi apa? Oh, di share atas ni. Ada Petronas sekali. Ada kedai katanya. Ada sekolah pula tu. Hai. Dia jalan ni tak ada sorang. Dia tak macam jalan baik. Kita baik sampai lagi. Cuma yang ni bahaya dia malam. Lah lagi satu kalau tapar tu, kalau nak balik ikut yang tu bahaya malam. Guys, dah sampai dekat stesen minyak ni. Jalan ni kecil kena-kena. Tadi jam depan tu. Oh my god. Wah, sejuk je. Oh my god, tengok dia punya rumah. Macam New Zealand. Kita bermalam dekat sini Lake House. Wow. Ni tapi yang ni harga dia boleh tahan lah harga. Itulah. Oh my god. Kan benda putih tu. Rosak. Rumah DNB ni ada member DNB lah. Kita boleh bermalam kat sini. Tengok sampai keluar kepala-kepala tu. Alhamdulillah. Belum lagi, jauh lagi. Aku nak penting baik. Tetap. Wow. Ayo bang. Tengok ayah arah ni. Orang yang kayu tu ni nak. Oh my god. Laluan, beri laluan. Orang pakai sampai sini lah. Memang. Gila lah. Tadi pintu masuk je. Ramai tu. Ni depan ni. Ramai orang parking dah. Ni depan ni lagi. Ada yang tepi tu tempat yang Tengoklah tu lawanya. Itulah tempat kita bawa makan. ni. Ni. Jal sini. Tempat kau ni. Ada kiri. Makan. Wow, ingin punya rumah, tu tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Kita dah sampai. Ingin punya rumah. Ini. Zoom sikit. Wow. Dia. Okay. Kita nak pergi kedai ni. Cari toilet lah. Nak kencing dah pula. Kita dah sampai Tanah Rata. Ni rumah-rumah. Tapi nampak lama diorang bercek tu. Tanah Rata macam biasa lah, jam sikit. Makan 25. Ini nombor 5. Itu di BKL punya, takkan nombor 5 juga. Kita dah sampai. Sejuk. Sejuk tak? Mbak Udi. Drop barang. Naik kat sini. So sekarang kita dah sampai dekat hotel, homestay lah. Rumah penginapan. Rasa nak mandi dulu lah. Rasa letih pula hari ni. Tingkat 5. Wow. So sekarang kita nak ke pasar malam. Oh, gelap malam-malam.
malam ni ramai sikit dalam kereta ya. Nampak muka je. So kalau nak ke pasar malam ni memang jam. Kau tengok tu. Di kanan lah. Allah, Sana tu kau nampak. jam lagi lah. Sekat dekat sini ni. Pasar malam depan. Bi, turun kalau budak-budak tu, Bi. So kita dah sampai pasar malam. Kita sampai juga. Sana juga, sana juga. Kat mama. Nak selfie. Kak, masuk gambar. Oh, dua. Gambar. Bukan itu. Oh, sedapnya. Nanti mesti nak air. Yang beli je tahu ya. Haus ni. Haus bagi duit. Jai cendawan guys. Kulit ayam. Ni bukan bulat-bulat. Tu nak lambung tu. Ah, lambung tu macam mana? Lambung tu manis. Nak bakar. So lambung banyak manis. Jadi makan cendawan dengan kulit tepung aku habis. Lambung ni manis gila. So, kita dah sampai ujung. Okay, kita sudah kumpul. Nak cari parking jadi susah. Jauh tak? Jauh. Tengah rekod ke? Oh, jauh tak ada lagi sana. Atas bukit sana. Allah. Bukit je, sikit je perjalanan. So sekarang kita nak pergi makan. Tapi kalau nak keluar balik nanti jam. Tengoklah sini ada makan kedai. Ada kat kedai sini. Tapi tadi ada orang jual ayam gepuk. Boleh lah. Baby. Baby sejuk. Tengok baby makan apa? Oh, suka. Sedap. Manis lah ni. Lagi mami datang. Kita nak gerak dah. Kita nak gerak. Mak pakai mana ah? Apa? Aku kami tak kerja dulu, tak buka aurat. So kita dah sampai dekat rumah. Sejuk guys sampai ni. Sejuk. Gila lah. So ni adalah kali pertama aku dekat Cameron. Hari pertama. So esok abang tengah buat so tengok macam mana. Esok kita sambung part 2. Sejuk lah. Tak payah pakai kipas tu. Air dekat dalam bilik air tu macam air kowe. Letak apa sirap jadilah air sirap ais. Tengah malam macam ni sambil melihat pemandangan rumah-rumah. Uish, sejuk gila. Air apa ni? Jatuh. Sejuk. Gila lah, ramai gila bawah ni. So lah aku sambung vlog seterusnya. Tunggu part 2, okay? Itu saja video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Saya Akak Kemal. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.